Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kunajah. Anda boleh panggil saya Cikgu Kuna. Dalam kehidupan seharian kita, seperti yang berlaku sebentar tadi, ada daun yang jatuh dari atas pokok dan gugur ke bawah. Itulah kita dikenali sebagai fenomena jatuh bebas yang berlaku di kehidupan harian kita. Itu juga merupakan satu konsep asas dalam fizik, iaitu pergerakan jatuh bebas. Jatuh bebas menerangkan tentang objek yang jatuh disebabkan oleh pergerakan graviti tanpa mengambil kira rintangan udara. Secara teorinya, objek jatuh disebabkan oleh pecutan graviti tanpa melibatkan jisimnya. Memahami konsep ini dapat membantu pelajar untuk mengaitkan situasi harian dengan konsep fizik yang sebenar. Oleh itu, saya menyeru semua guru-guru fizik di luar sana, anda boleh menggunakan kit media instruksional ini untuk membantu anda menyusun pembelajaran anda dalam kelas. Sekian, terima kasih.